dalam 50 biji. 10, 55, 60. Lebih kurang macam tu lah. Kita tengah panaskan minyak. Kejap lagi kita goreng. So, saya akan tunjuk proses cara goreng. Kita nak goreng cucur udang pula. Cucur udang ni kita pakai udang tajam. Kalau saya panggil udang tajam. Tempat lain saya tak tahulah panggil udang apa. Udang yang warna merah-merah ni. Lepas tu yang penting minyak lah. Minyak mesti kena ada. Macam minyak ni minyak baru tau sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kuali dia macam hitam sikit. Tapi sebenarnya dia tak hitam pun. Masa goreng ni minyak mainkan peranan ya. Tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat. So kena pandai-pandai adjust lah. Kalau saya kena pandai-pandai adjust. Kalau terlampau panas sangat minyak, cucur udang boleh jadi batat. Kalau sejuk sangat minyak pun batat juga. Okey, adunan tadi kita buat 2 kilo tepung. So boleh dapat anggaran dalam 50 biji. 10, 55, 60. Lebih kurang macam tu lah.